Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kita nak tutorial cara check water inlet valve. Untuk water inlet valve ni, dia punya coil ni sepatutnya ada bacaan bila kita test dengan meter. Jadi untuk semua jenis mesin macam ni lah. Selalunya kalau air terus tak masuk, kita akan check macam ni. Tapi kalau air masuk perlahan, selalu kita akan tukar terus water inlet tu. Jadi yang tadi bila sebelah tak ada reading, jadi yang satu lagi ni coil ni dua-dua ada reading yang baru. Jadi bila tak ada reading tu macam coil putus dalam. Untuk lain-lain mesin semua sama bacaan macam tu. Jadi ni kita nak tutorial cara check macam tu je lah. Untuk buka tu bergantung pada jenis dan brand mesin. Ada model macam untuk Panasonic, ada model ni, macam ni model lain-lain. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen, like, komen dan share. Terima kasih.